Siapa kat sini yang pernah rasa sakit sangat bila dikhianati oleh darah daging sendiri? Adik-beradik tikam belakang ataupun kawan baik dimakan kawan sendiri. Sakitnya kan rasa macam lain macam kan? Kalau kita ada rasa ujian ni, jom kita belajar daripada kisah Nabi Yusuf AS. Ulama tafsir bagi tahu perjalanan hidup Nabi Yusuf ni diceritakan melalui 3 helai baju. So baju pertama adalah baju yang berdarah. Baju ni bukti pengkhianatan abang-abang Nabi Yusuf sendiri. Baju ni lah yang buatkan ayahanda baginda Nabi Yaqub AS menangis sedih kerana kehilangan Nabi Yusuf. Baju kedua adalah baju koyak kat belakang. So baju ni adalah baju fitnah. Masa isteri Al-Aziz tuduh Nabi Yusuf buat jahat sedangkan baginda lari nak selamatkan maruah diri, tapi perasan tak? Allah tak biarkan kisah ni habis kat situ je. Ada baju yang ketiga. Ini adalah baju penyembuhan. Di hujung cerita, Nabi Yusuf kirimkan baju baginda daripada Mesir untuk disapu dan diletakkan di muka baginda Nabi Yaqub AS. Dan dengan izin Allah, Nabi Yaqub, ayah pada Nabi Yusuf ni boleh nampak balik, celik matanya. Apa poinnya? Tanpa baju yang berdarah dan juga koyak yang dulu, takkan wujudlah baju penyembuhan ni. Tanpa pengkhianatan dan juga fitnah dulu, Nabi Yusuf takkan jadi Al-Aziz dekat Mesir. Sakit yang kita rasa hari ni sebenarnya adalah mukadimah untuk bahagia yang kita akan dapat tak lama lagi. So ingat pesan ni, luka hari ni adalah kekuatan kita untuk hari esok. Allah takkan lukakan hati hamba-hambanya tanpa sediakan penawar yang lebih manis yang akan menanti tak lama lagi.